Okay. Okay, so first aku drive dekat Selangor, masuk highway, aku belajar dekat Selangor. Aku belajar masa aku kat UPM dulu. Aku drive kereta kan. First thing first yang aku fikir bila masuk highway kan, aku nak kena duduk lane mana. Mula-mula aku fikir sebab dia luas sangat tau. Betul. Masa tu aku 3 lane ke 4 lane? Masa tu aku on the way nak ke rumah kakak aku dekat Senawang. Kan kita turun daripada exit KLIA nak ke Seremban apa semua tu kan. Lepas daripada Dengkil tu kan. Kan highway dia tu besar gedabak kan. Betul. Aku cakap, oi siut, kat sini aku nak duduk mana ni? Lepas tu kelajuan aku masa tu memang tak ada idea langsung. Sebab kita kat kampung bedan 60, 80. Gila. Tak lepas. Kalau dalam betul-betul kampung 40, 50. Oi, slow sangat tu. So ada bonggol pun kat highway tu. Aku cakap masa tu aku dengan member aku lah. Member aku cakap, aku memang ada lesen tapi aku tak biasa drive kat highway. Aku cakap, gila ni, aku cakap ni kerja gila. Tapi bila once dah bawa, okay, dah tak ada takut lah. Second time lah, lepas tu tiap-tiap minggu PD. Ya. Dia takut tu boleh buang. Betul. Actually before aku masuk motor besar kan, kita mesti start motor kecil dulu kan. Dulu masa aku ambil lesen motor mula-mula, lesen motor L aku dah ada lesen motor tapi aku takut bawa motor. Sama macam kau, story kau kereta.